Baru-baru ni, kecoh satu isu pasal penyanyi Ben Laden bila ada dakwaan tentang tunggakan gaji yang mula tular. Ramai yang terus kecam, ramai yang terus buat andaian. Tapi, bila keadaan dah reda sikit, individu yang mula dedahkan isu tu akhirnya tampil bersuara semula. Kali ni, dengan nada yang sangat berbeza. Dia mengaku semua yang berlaku sebenarnya berpunca daripada salah faham. Katanya, dalam situasi itu ada beberapa pihak terlibat. Dia sendiri, staf, supplier dan Ben Laden cuma sebagai orang tengah, bukan orang yang bertanggungjawab secara langsung pun. Ben cuma bantu cari kerja dan jadi rakan kongsi dalam urusan tu. Itu saja. Bila dia sedar perkara sebenar, dia terus buat permohonan maaf secara terbuka. Bukan setakat kepada Ben, tapi kepada isteri, anak dan seluruh keluarga. Dia sendiri minta orang ramai berhenti kecam, berhenti cakap benda yang bukan-bukan. Sebab katanya, mereka semua tak bersalah. Apa yang jadi sebelum ni memang berpunca daripada tindakan dia sendiri yang terlalu ikut emosi. Dia tak semak betul-betul. Dia terus react. Dan akhirnya, keadaan jadi lebih besar daripada yang sepatutnya. Apa yang buat ramai terdiam bila dia sendiri cakap kalau orang lain berada di tempat dia mungkin akan buat benda yang sama. Tapi dia tetap akui itu kesilapan dia. Dia juga jelaskan gaji yang dipersoalkan sebelum ni sebenarnya dah pun dibayar. Jadi isu tu sebenarnya dah selesai. Cuma kesan daripada salah faham tu dah terlanjur tersebar. Dan kadang luka daripada kata-kata orang ni lebih lama nak sembuh daripada isu sebenar. Sekarang dia cuma harap satu benda, supaya semua orang padam balik komen-komen negatif dan kalau boleh minta maaf semula kepada Ben Laden. Sebab dalam cerita ni, bukan semua yang kita dengar tu betul. Persoalannya, berapa ramai yang berani mengaku salah macam ni selepas nama orang lain dah terpalit? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.